Okay, Assalamualaikum. So, circle macam mana yang aku cakap pasal circle ni? Okay, first, dia ada 3 jenis circle. Yang pertama, yang circle yang macam mana? Circle yang kau bayangkan kau duduk satu rumah kau ada 3 orang. 3-3, 1.7, 1.7 dan 1.7. Sama semua. So, bila sama semua dekat situ, kau tak ada satu cabaran untuk kau upgrade diri kau untuk kau dapat lebih. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bila kau duduk dalam satu rumah, contoh dalam satu rumah tu ada 3 orang, satu orang 1.7 dan kau seorang paling tinggi sekali 2.8. So dekat situ kau akan rasa apa? Kau akan rasa diri kau yang paling megah, paling terbaik sekali lah dekat situ. Okey, dan yang paling terakhir sekali, circle paling last sekali ni kau duduk dalam satu bilik yang orang kata apa, seorang buat 1 juta, seorang lagi buat 600,000, seorang lagi buat 1 juta, seorang lagi buat 1 juta, kau seorang dia buat 13,000. So dekat situ kau akan rasa tercabar tau, untuk kau buat lebih, untuk kau buat lebih. Itu circle yang aku maksudkan. Okey, cuba kau tengok diri kau balik. Dalam keadaan mana circle kau tu? Assalamualaikum.